Okay, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua dah makan ke? Dah. Belum. Okay, dah. Okay, hari ni kita nak belajar fizik. Okay, hari ni cikgu nak kita nyanyi lagu Satu Jalan Raya. Okay, tapi sebelum tu tahu tak nama saya apa? Cikgu. Nama cikgu apa? Cikgu mana? Cikgu Nana. Cikgu Nana. Okay, nama saya Cikgu Iza. Okay, tapi sebelum kita belajar, cikgu nak semua datang ke depan dulu. Datang. Semua? Ya, semua. Ke depan lah kat sini. Tak cikgu. Okay, siapa dekat rumah dia? Ayah dia ada motor ke, kereta ke? Saya. Okay, awak datang sekolah ni apa? Awak? Kereta. Okay, awak? Kereta. Kereta. Motor. Motor. Okay, cikgu akan bagi ni tapi Asad dengan Syaki kongsi boleh? Boleh. Okay, nah, siapa? Ulung kan? Bagus. Okay. Okay, sekarang ni cikgu nak sorang-sorang. Okay, siapa tunjuk dulu dapat gambar apa? Tunjuk ke kawan-kawan. Lepas nanti cikgu akan pasangkan bunyi dia. Okay, lepas nanti cikgu akan tanya. Okay, siapa angkat gigi? Okay, tapi kita berikan siapa. Siapa tunjuk ke kawan gambar apa? Gambar apa? Kita beri api. Okay, sekarang dengar bunyi dia. Cuba orang bunyi nasi. Okay, bunyi dia macam mana? Bunyi dia perlahan ke kuat ke macam mana? Perlahan. Perlahan. Bising tak? Okay, sebenarnya nasi tunjuk gambar. Apa? Gambar apa tu? Ambulans. Okay, bila kita dengar bunyi dia. Ustaz dia tengok kat ni. Dua dia. Okay, biasanya kita jumpa ambulans kat mana? Kat jalan. Hospital. Okay, biasanya ambulans ni dibawa siapa? Orang sakit. Dia sakit. Okay, sebenarnya nasi. Syakir dengan Asad. Gambar apa tu? Nasi dengan nasi pula. Asad dengan Syakir dapat gambar apa? Dapat helikopter. Okay. Kita dengar bunyi. Empat sahabat. Kita dengar bunyi dia. Okay. Okay. Bunyi dia macam mana? Ini buat cikgu buat. Kuat. Okay, biasanya dia ada kat mana helikopter ni? Udara. Okay. Okay, boleh duduk. Tu je. Bagi pen, bagi pen. Bagi pen. Bagi balik. Jangan buat. Oh, lu dah naik. Okay, aku. Okay, tadi kan kita dah dengarkan semua jenis bunyi kan? Tadi ada apa? Okay, dalam ketiga tu mana yang paling kuat? Helikopter. Saya rasa helikopter. Helikopter. Ambulans? Ambulans. Okay. Jadi hari ni kita nak belajar lagu Satu Jalan Raya. Pernah dengar tak lagu ni? Cikgu dah dengar? Pernah? Tak. Tak pernah? Tak pernah? Tak ingat. Pernah tapi tak ingat. Okay. Okay, sekarang saya akan nak kita baca dulu semua ni. Lepas tu kita nyanyi, boleh? Okay, kita baca sama-sama. Satu, sabar. Satu, dua, tiga. Rakan semua bersejarah di jalan raya. Tanggungjawab kita ikutlah peraturan. Usaha lalai putar sentiasa elakul amanat. Okay. Pesan-pesan pada semua, jangan melulu memandu kereta. Berpesan-pesan pada semua, jangan melulu memandu
pemandu kereta. Patuhi had laju. Tanamkan sikap pemandu berhemah. Santun di jalan raya. Amalan kita setiap masa. Okey, kalau tengok lagu ni apa yang faham? Cakap pasal apa? Jaga masa Selamat jalan raya. Jalan raya. Okey, kalau macam naik motor kita pakai apa? Helmet. Kalau kereta? Pakai tali pinggang. Okey, betul. Okey, sekarang kita nak dengar lagu dia. Okey, dengar dulu Kalau tahu boleh ikut. Fokus satu di jalan raya. Tempo cepat. Okay, semua boleh faham tak lagu tadi? Okay, boleh tak kali ni cikgu pasang, lepas tu kita nyanyi sama-sama. Ikut cikgu nyanyi boleh? Boleh. Tapi nyanyi serentak? Boleh. Okay. Fokus santun di jalan raya. Tempo cepat. Nyanyi bawah One, two, three, four. Gerakan semua berdisiplinan di jalan raya. Tanggung jawab kita. Ikutlah peraturan. Usahalah kerja sentiasa. Elak kemenangan. Berpesan-pesan pada semua. Jangan melulu memandu kereta. Berpesan-pesan pada semua. Jangan melulu memandu kereta. Patuhi laju. Tanamkan sikap pemandu berhemah. Santun di jalan raya. Amalan kita setiap masa. Okey, cikgu dengar tadi masa ada yang salah nyanyi. Boleh tak kalau cikgu nak semua nyanyi dalam tak satu meja? Boleh. Nyanyi secara betul? Boleh? Boleh. Okey. Fokus santun di jalan raya. Tempo cepat. Gerakan semua berdisiplinan di jalan raya. Tanggung jawab kita. Ikutlah peraturan. Usahalah kerja sentiasa. Elak kemenangan. Okey, semua boleh ke tak? Boleh. Okey. Boleh tak cikgu nak awak je nyanyi? Semua nyanyi. Awak semua lah. Kita akan ulang sampai awak nyanyi betul. Boleh? Boleh. Fokus santun di jalan raya. Tempo cepat. One, two, three, four. Gerakan semua berdisiplinan di jalan raya.
tanggung jawab kita. Ikutlah peraturan, usaha dan berkat sentiasa elak kemalangan. Okay, lagi sekali. Sekali. Sebab ada yang salah juga. Okay, sekali. Dan. Fokus santun di jalan raya. Tempo cepat. Lagi tak betul, saya kita ulang. Akan semua berdisiplin di jalan raya, tanggung jawab kita. Ikutlah peraturan, usaha dan berkat sentiasa elak kemalangan. Okay, sekarang pun tak saya nak setiap orang nyanyi. Siapa jadi kumpulan Nasir Syakir dengan Aswad? Okay, nak semua? Semua. Nak semua? Ah. Okay, Syakir dengan Aswad dulu. Berarti Nasir Nasir dengan Aswad. Nasir dengan Aswad. Syakir dengan Aswad, Nasir dengan Syafaq. Boleh tak? Boleh. Boleh juga. Okay. Fokus santun di jalan raya. Tempo cepat. Yang lain boleh tepuk tangan, boleh nyanyi sama. Okay. Akan semua berdisiplin di jalan raya, tanggung jawab kita. Ikutlah peraturan, usaha dan berkat sentiasa elak kemalangan. Okay, begitu bukan? Okay, Nasir dengan Syafaq pula. Sabar. Okay. Fokus santun di jalan raya. Tepuk tangan ke tolong. Dengan kawan-kawan nyanyi. Nanti kita akan pilih mana yang terbaik. 1, 2, 3, 4. Akan semua berdisiplin di jalan raya, tanggung jawab kita. Ikutlah peraturan, usaha dan berkat sentiasa elak kemalangan. Okay, tepuk tangan. Aku sebenarnya tak suka. Bukan, aku tak suka ni. Pilih. Pilih mana yang terbaik. Masih. Okay. Tadi sebenarnya cikgu akan pilih yang terbaik. Jadi, siapa rasa kumpulan mana yang terbaik? Saya. Kumpulan siapa? Syakir ke kumpulan Nasir? Saya. Okay, kumpulan Syakir. Okay, sekarang ni kumpulan Syakir, cikgu nak buat persembahan. Ke depan ni. Okay, datang. Sini yang sini. Sini. Okay, datang ke depan ni. Ke depan ni. Okay, seorang mengambil satu gambar. Okay, cikgu akan pasang lagu. Lepas tu awak boleh nyanyi dengan betul. Nyanyi ikut dengan betul tau. Cakap ni sikit. Tengok lirik. Cuci tu balik. Okay, sekarang Aswad dengan Syakir akan buat persembahan. Korang akan nyanyi satu rakaat ni. Nanti kita akan nyanyi berantem sama bawah. Boleh? Okay. Jom. Fokus santun di jalan raya. Okay, gerak-gerak. Kawan-kawan, kita tepuk tangan. Tanggung jawab kita, ikutlah peraturan,
awal sampai habis. Lepas tu, okey. Fokus santun di jalan raya. Buat eh. Tempo. Let's go. Boleh dah banyak. Rakyat semua berdisiplin di jalan raya. Tanggung jawab kita, ikutlah peraturan. Usah lalai pegang sentiasa, elak kemalangan. Berpesan-pesan pada semua, jangan melulu memandu kereta. Berpesan-pesan pada semua, jangan melulu memandu kereta. Padulilah dulu, tanamkan sikap pemandu berhikmah. Santun tiada kata, amalan kita setiap masa. Okey, silakan. Yeay. Assalamualaikum. Okey semua. Ya, hari ni boleh tak cikgu nak tanya, hari ni kita belajar apa? Hari ini kita belajar nyanyi. Lagu apa? Nyanyi santun di jalan raya. Semua seronok tak hari ni? Tolong. Okey, jadi awak dah faham kan macam nyanyi lagu ni kan? Faham. Okey, lepas ni awak boleh buat persembahan, awak boleh nyanyi kat